Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan ulasan terhadap satu tulisan Presiden PAS melalui ruang Minda Presiden PAS bagi artikel yang bernombor 89 tahun 2025 yang dikeluarkan pada 20 Disember 2025 yang lalu. Tulisan itu memberikan tajuk iaitu Kabinet Bercampur Selera. Namun di dalam laporan-laporan media, ia meletakkan bagaimana Presiden PAS menuduh kerajaan Madani ini sebagai kerajaan syubhah. Kerajaan syubhah. Namun, sebelum daripada saya pergi beberapa poin terhadap apa yang dilontarkan, apa yang dituduhkan oleh Presiden PAS itu, sahabat-sahabat, saya ingin katakan, daripada puluhan artikel dan tulisan Presiden PAS, tulisan ini saya boleh kategorikan antara yang paling rendah kualiti dan paling rendah tuduhan, nilai tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan. Saya menghormati Presiden PAS sebagai salah seorang pemimpin senior pembangkang untuk mengkritik, untuk memberikan pandangan. Namun apa yang beliau lakukan di sini bukan saja tidak memberikan solusi, tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan butiran apa yang dia kata. Ini adalah satu modus operandi yang biasa dilakukan oleh Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dengan memberikan iaitu peluru tabur dan kemudian tidak mendatangkan apa bukti secara empirikal dan juga butiran-butiran apa yang beliau maksudkan, hanya dengan pandangan-pandangan umum. Jom kita tengok satu persatu. Ada di sana lebih kurang 5 poin utama yang saya ingin angkat, yang saya ingin kongsi, yang saya ingin berikan jawapan kembali kerana ia memberikan kritikan terhadap kerajaan Madani. Maka izinkan saya juga membalas dan juga memberikan jawapan terhadap apa yang beliau katakan. Beliau sebutkan di dalam teks perenggan-perenggan yang awal, beliau mengatakan beliau tidak mahu untuk campur tangan terhadap pelbagai pihak yang membuat ulasan, sama ada secara positif ataupun negatif terhadap anggota kabinet. Beliau sebutkan di situ pada perenggan kedua, mungkin sesuai dengan Malaysia Madani yang bersifat mutlak, yang menjadi tabi'i manusia seperti air mutlak yang dibincangkan dalam kitab fiqh Islam, bila mana hukumnya boleh berubah mengikut apa-apa yang menjadi campurannya, termasuk yang bersih tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci dan minum walaupun harum baunya dan jernih pada zahirnya. Dan beliau juga kaitkan dengan Pakatan Harapan, memang sesuai dengan gabungan Pakatan Harapan yang bersifat liberal sekular sehingga menghilangkan ciri bangsa yang menjadi fitrah manusia yang berprinsip dan prinsip sekularisme yang menjadi perjuangan DAP dan dipacak dengan perlembagaannya. Saya ingin katakan bahawa apa perlambangan ini yang saya katakan paling rendah kualiti. Apa perlambangan kaitan sebelum dan selepas daripadanya dengan air mutlak? Air mutlak pula disebutkan ada kaitan dengan yang bersih namun boleh minum tapi tak boleh untuk disucikan. Namun ia tetap boleh diminum. Ia dibenarkan untuk diminum, suci untuk diminum. Memang tidak ada orang gunakan air kopi untuk berwudu ataupun mengambil mandi dengan mandi wajib. Tak ada Presiden PAS, tak ada. Jadi saya tak nampak di mana kaitan antara yang sebelum dan selepas daripadanya sehingga menyatakan PH itu menghilangkan ciri bangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh pada hari ini terlalu Melayu, terlalu Gaza. Tiba-tiba tuduhan Presiden PAS hilang langsung ciri bangsa, ciri agama terhadap Pakatan Harapan itu sendiri. Seterusnya yang kedua, PAS meletakkan bahawa yang mana PAS bersama kumpulan Melayu Islam dan bukan Melayu Islam, tetapi tetap tidak berminat dengan hidangan yang sebegitu rupa kerana tidak ada sempadan halal dan haram, bahkan menjadi syubhah dan keliru hukumnya, termasuk bukan Islam yang tidak berselera dengan campuran tersebut. Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dengan penuh hormat, orang bukan Islam, Tuan Guru pun tahu bahawa orang bukan Islam tidak ada hukum syubhah, tidak ada hukum haram. Mereka boleh makan apa sahaja. Jadi untuk menarik dan mengaitkan dengan bukan Islam pun tidak berselera untuk makan kerana syubhah. Orang bukan Islam tak ada hukum hakam syubhah ataupun haram, Presiden PAS. Jadi sekali lagi saya nak tanya, apa kaitan dia dan apa justifikasi sampai hidangan? Dahulu kebiasaannya mengenakan orang dengan panggilan binatang. Sekarang makanan semula. Dan makanan semula. Nanti pada poin keempat tuan-tuan akan tengok. Sekali lagi makanan juga ditarik. Seterusnya, beliau menyebutkan tentang
Malaysia Madani yang sesuai dan sama dengan prinsip agama Abraham yang dibawa oleh Trump. Tengok, demikianlah pendekatan baharu Malaysia Madani sangat sesuai dengan konsep agama Abraham yang dibawa oleh Donald Trump yang menjadi tetamu yang amat diraikan. Islam tidak boleh memaksa seseorang dalam anutannya, namun penganutnya yang sebenar tetap berteguh di atas istiqamah beragama. Itu yang dia katakan. Cuma saya tak katakan, nak tanyakan kepada Presiden PAS dan juga penyokong dan ahli-ahlinya, di mana yang Malaysia Madani, gagasan Malaysia Madani diketuai oleh Presiden Keadilan ataupun pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kat mana yang dia paksa orang bukan Islam masuk Islam? Tak ada. Tak ada. Tan Sri Presiden PAS tak ada. Tapi saya tak tahu kat mana yang justifikasi yang disebutkan oleh Presiden PAS dalam hal ini. Apa lebih kronik, tuan-tuan dan puan-puan? Jom kita tengok pada perenggan seterusnya dan poin yang keempat. Okey, beliau menyatakan, begitulah begitulah perbezaan konsep masyarakat madani yang bersifat mutlak dalam menangani masyarakat majmuk, seperti makanan campuran kuih tiaw yang tidak dilarang untuk makan, tetapi hendaklah mengikut sempadan. Allah berkaitan halal dan haram dan seterusnya. Apa kaitan dia sekali lagi antara paling kronik yang isu ini, dia bawa perkataan nama kuih tiaw di sini. Apa kaitan makan dan makan kuih tiaw itu dengan politik, campur politik? Tapi sebenarnya saya mungkin nak faham, menyatakan campuran itu tidak ada sempadan kerana adanya DAP yang dianggap liberal dan sekular. Presiden PAS dalam Perikatan Nasional dan diberikan tempat bertanding di tempat-tempat Perikatan Nasional itu adalah ahli rasmi, iaitu gerakan. Gerakan itu bukan pro-hudud, bukan anti-UAC Presiden PAS. Kalau ingin berlaku konsisten yang diberikan kepada DAP, apa kaitan pula nanti? Bagaimana hukumnya terhadap gerakan? Gerakan itu anti-hudud since daripada Pakatan Rakyat dahulu. Dia anti-hudud. Dia bawa, dia cabar hudud Kelantan. Ada dalam Perikatan Nasional. Duduk sebelah Tan Sri Presiden PAS. Tahun 2024, lebih tepat pada 17 November 2024, Presiden Gerakan bagi amaran pada PAS Perak, jangan politikkan UAC. Ni, gerakan, kritik. Maka saya nak tanya, ketiau apa pula kat sini? Ketiau kerang ke, ketiau apa yang ingin dibawa oleh Presiden PAS dalam isu gerakan, parti gerakan yang ada di dalam Perikatan Nasional. Dan yang terakhir yang saya ingin kongsikan adalah bagaimana Presiden PAS membawa nostalgia Pakatan Rakyat dahulu atas dasar prinsip persamaan kemanusiaan, bukan PAS menerima keseluruhan daripadanya, perpisahan boleh berlaku. Maka campuran salah tapi tetap boleh. Begitu juga kumpulan-kumpulan Muslim Melayu di dalam Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan. Bukan semuanya kita perlu untuk bersetuju telan dengan apa yang dikatakan oleh DAP. Tak. Bahkan kita dapat lihat bagaimana pertembungan antara pimpinan-pimpinan atas, tengah dan bawah di dalam PH, Pakatan Harapan itu, dengan beberapa pandangan pemimpin-pemimpin dalam DAP. Cuma isunya adalah apabila gerakan lakukan hal yang sama, kalian menyatakan inilah yang paling murni, kita bawa sama-sama bukan Islam. Tapi bila orang lain dia jadi haram. Itu yang saya katakan. Tulisan ini pada kali ini yang bertarikh 20 Disember 2025, artikel nombor 89, paling rendah kualiti dalam mengkritik. Dengan penuh rasa hormat kepada beliau sebagai seorang yang senior, seorang yang lebih tua, pemimpin yang disegani. Tapi saya minta maaf untuk simpulkan, ini adalah artikel yang paling rendah kualitinya dan tuduhan-tuduhan yang amat memalukan, yang sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan, ditulis, dikeluarkan, dikongsi secara publik oleh Presiden PAS. Itu kritikan dan pandangan saya. Semoga ada sesuatu yang lebih baik kepada Presiden PAS. Allah berikan kesihatan kepada beliau dan mengurangkan penulisan-penulisan yang rendah tuduhan dan kualiti seperti ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.